Hai sahabat-sahabat tuan dan puan-puan, selamat mengikuti podcast Agropintar. Saya Dr. CK host anda. Jadi hari ini saya nak kongsi sikit info berkaitan baja foliar cecair, di mana Agropintar mengeluarkan kedua-dua baja foliar cecair dan juga baja tabur organik. Hari ini kita fokus kepada baja foliar cecair dan terutamanya kita akan kongsi kenapa baja foliar cecair dalam situasi tertentu ia adalah satu pilihan terbaik. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, dalam dunia pertanian moden, penggunaan baja foliar cecair semakin mendapat perhatian. Baja foliar cecair ini ia boleh dalam bentuk organik ataupun bukan organik, ataupun kita panggil jenis kimia. Untuk Agropintar kita fokus kepada produk organik. Jadi baja foliar cecair kita, contoh kata Nutriboost, ini produk signature adalah organik cecair. Dan dia berbeza dengan baja butiran. Terutamanya zaman moden ini banyak yang tak nak kotor-kotor tangan, jadi mereka lebih suka guna jenis yang baja spray-spray sahaja. Jadi berbeza dengan baja butiran ataupun baja tabur yang kita tabur pada tanah, baja foliar ini biasa kita sembur terus pada daun. Kerana melalui stomata ataupun kita panggil ruang udara dekat daun tu, ia dapat diserap dengan cepat dan memberikan nutrien penting dengan lebih cepat dan juga lebih efisien. Mengapa baja foliar cecair menjadi pilihan terbaik? Pertama sekali, mudah diserap. Tanaman boleh menyerap nutrien terus melalui daun, mempercepatkan proses pertumbuhan, dan kita menggunakan bahan organik semula jadi, dilumus khas dengan bahan-bahan mesra alam untuk tanah dan juga tanaman yang lagi sihat, lagi selamat. Dan untuk bahan-bahan organik kita ini, kita juga melalui ujian makmal dan ia memang terbukti mengandungi unsur-unsur utama yang diperlukan untuk pertumbuhan optimum. Jadi baja foliar cecair sangat sesuai untuk pelbagai jenis tanaman, terutamanya sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hiasan. Dengan penggunaan yang betul, ia boleh meningkatkan daya tahan tanaman terhadap tekanan bersekitaran ataupun kita panggil environmental stresses. Contoh kata cuaca yang tidak menentu, cuaca ekstrim dan juga serangan penyakit dan sebagainya. Jadi tips untuk aplikasi semburan baja foliar secara amnya, kita sembur pada daun biasa awal pagi ataupun lewat petang. Jadi ikut jenis-jenis produk, ada yang mungkin 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali. Di untuk Nutriboost kita showkan 1 minggu 2 kali. Itu saja untuk sesi perkongsian hari ini. Jadi jangan lupa like, share dan follow, dan terima kasih kerana mengikuti podcast hari ini.